Okey, member kita ni dah rugi RM3,850 dan dia cakap scammer ni buat apps Amazon. Okey, sebenarnya apps Amazon tak salah, tapi kita kena pandai untuk nak bezakan apps Amazon yang asli dan juga apps Amazon yang palsu. Apps Amazon yang asli ni korang boleh jumpa je dekat Google Play Store ataupun Apple Store. Tapi kalau apps Amazon yang palsu ni, biasanya scammer ni akan bagi link untuk korang download. Masalah dia dekat sini adalah aplikasi tu dah pun diprogramkan untuk membaca data-data yang ada dekat smartphone korang. Segala benda yang dia nak baca pun sebenarnya dia boleh, termasuklah untuk nak spy apa yang korang tengah buat sekarang ni. Sebab itulah penting untuk korang tak install apa-apa aplikasi daripada third party yang korang tak tahu dari mana sumber dia. Kalau scammer tu suruh korang install app Amazon, korang install je direct daripada App Store. Yang tu adalah app legit. Tapi kalau korang install app yang legit ni, scammer-scammer ni tak dapatlah nak buat kerja dia, tak dapatlah nak mencuri data-data korang dan tak dapatlah untuk nak baca mesej-mesej TAC bank korang. Sebab itulah duit korang boleh lesap macam tu je. Setiap apa yang korang tulis dekat mana-mana tempat pun diorang boleh baca, apatah lagi kalau korang login ke bank korang. Diorang akan dapatlah username dan juga password korang. Maka disebabkan diorang boleh access mesej korang, number TAC diorang tak perlu lagi nak minta kat korang. Diorang just terus transfer je duit korang sampai habis. So guys, lengkapkan diri korang dengan ilmu mengenali scammer dulu supaya korang tak terjerat. Jom join kempen Rename Scammer. Korang download aplikasi Truecaller dan rename number-number yang pernah cuba nak scam korang supaya ramai orang tahu yang itu adalah number scammer dan ramai orang lagi boleh diselamatkan daripada terjerat.